Ternyata masih banyak lagi tanah kosong dari hutan. Baru lepas tol Puchong Selatan. Yang ini apa namanya ya tempat nih? Macam nak pergi Seri Kembangan gitu nih, padahal tak. Air hitam namanya sini. Oh, Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi. Tadi dah lalu tol Puchong Selatan, ini kita lalu daripada Air Hitam. Kita nak jalan ni ya. Oh, mobil tu kok macam bunyi ayam gitu. Itulah macam bunyi ayam tu kan. Aduh, suara lori ni, kontainer kan ni kan. Ya Allah, kontainer. Banyak kedai-kedai kat sini. Dahlah, patah balik je. Jalan-jalan nak ambil ini aja, nak ambil gambar ni. Kita dari Puchong nak menuju ke mana Jalan-jalan je lah. Tak ada, kita pergi ke Putrajaya. Kita tengok Rancak Madani Putrajaya. Rancak Madani Putrajaya macam mana. Inilah jalannya. So kita dari Puchong, lalu dari tol Puchong Selatan. Inilah laluan dia. Kita tengok macam mana, dapat parking ke tidak. Sana pun nak masuk itu traffic light, nak masuk Seri Kembangan tu kan. Biasalah, dah petang macam gini, jangan-jangan orang dah balik kerja. Bagi yang kerja, yang cuti-cuti, selamat bercuti. Dia nak balik kampung tu balik kampung, selamat balik kampung. Hati-hati di jalan. Alhamdulillah. Tu sebut Sepang. Tanjung X. Berapa minit agaknya? Tadi sampai ke Putrajaya. Kita tengok jalannya. Jalan cantik ah. Awan pun macam ada awan-awan hitam. Mudah-mudahan tak hujan lah. Andorra Hospital. Bas rosak. Ada bas rosak ni, bas pekerja. Rosak bas dia. Oh, dia orang ni masuk ke dalam ya Pak ya. Tengok itu kan Pak. Jangan yang masuk G2G tu, masuk yang ke Maib situ. Adalah yang tak apa namanya tu, dari belakang sini.
itu go-kart. Go-kart rasanya tu. Laluan kita dulu jalan kaki masa Maha dulu kan. Maha. Dia beli hotel tu kan yang masuk ke dalam tu. Tu Simbol Putrajaya. Yang kita dulu tu ke tempat alah apa namanya tu. Hotel lah dalam tu lah, orang pun tak perasan sangat ada hotel kat situ. Istana apa namanya, Pak? Kan yang atas dari bawah nampak lah. So itu kan naik ke atas bukit sikit. Putrajaya. Yes. Kita dah masuk area Putrajaya, tapi tempat untuk yang event Rancak Madani tu dah nampak depan itu, yang tempat kakak tu, yang kehakiman tu. Jadi rasanya sampai sini aja kot, takut sampai Masjid Putra ni aja. Tapi Jumaat bukannya pasar malam lah, rasanya Jumaat pasar malam lah. Kau tak silap tu.
Sana lagi pak. Ini masuk bangunan. Oh iya, ini Oh lain ini bangunan apa ini? Orang belum nampak itu. Bangunan Perdana Menterinya belum nampak. Sana lagi. Warisan. Ini konser luar negeri. Iya baru itu. Saya nampak itu. Pak ubah. Terperasan ada bonggol. Oh, teduh di bawah pokok. Ini kalau ini pelancong pun banyak ya. Tapi tak tahu lah semalam tu KL banjir tu. Walaupun banjir kilat. Cantik ya. Oh. Banyak bas tu. Bas pelancong. Tuh, bas pelancong. Putrajaya ini kan salah satu pusat pelancongan. Masuk list lah di orang-orang luar tu yang nak pergi Malaysia tu. Salah satunya ni ya. Jadi orang tu niaga apa? Oh, ni barulah banyak parking depan Masjid Putra ni. Dulu nak cari parking, ampun, susahnya. Pelancong ni. Bas pelancong. Wah, tu dah nampak tu kemah-kemah tu. Semburan air di tengah-tengah tu. Betul ya? Betul. Tak nampak. Tak tinggi, tadi tinggi. Jabatan Akuntan. Dah mulai ni pak. Oh tak, tapi sebab traffic light tadi tu. Boleh lah. Oh sana tak boleh pak, tutup pak. Kita pernah ke kanan kita. Ke kanan, kena ke kanan kita. Ke kanan atau ke kiri. Oh ini jabatan custom. Okay, traffic light. Lalu belakang. Turun tu sana. Ya sana pun ada juga parking. Dari sini pun parking situ lah. Ya traffic light. Kita dah sampai sebenarnya ni Putrajaya. Tapi tempat yang ada event tu tak sampai lagi. Kita nak tengok ada parking ke tidaknya ni. Satu masalah juga ni kalau ada event gini. Kalau parking pun susah nak dapat. Takut ramai kan.
Peso. Yang tadi ni kasta, ni kasta Malaysia. Tadi video akuntan itu lepas tu Peso ni baru. Kementerian Keuangan. Oh iyalah pak, baru yang sini pak, rasanya pak. Bangunan ini tu baru ni. Ini yang sebelah kiri ni bangunan lama. Ni kanan ni semua. Yang sebelah sini lah, secara matematik sebelah sini, yang sebelah sini tu ke sini, sampai belakang sana pak. Sampai Belakang JPN sana lah. tu. Sampai JPN tu baru lama. Itu yang untuk immigration pun dulu rasanya buat pasport tu campur sekali. Pasport tu yang sebelah sini kan. Pasport Malaysia sebelah ni kan. Depan. Terus untuk pasport Malaysia je tu. Okay, jalan ni tak boleh terus, tutup. Oh, sana jauh sana. Yang jauh sana tu lah untuk event dia. Jauh dari sini. Oh, tu jauh sana. Tak nampak sangat. Jadi kita cari parking belakang sana. Tu kan hari Jumaat biasanya kan ada ini tempat tapak yang itu. Tapak apa tu yang pasar tani. Yang kita pergi dulu tu. Itu sampai semalam. Terus ke sana. Tu kan itu pak. Itu tu kan parking belah situ, parking berbayar. Tapi lepas pukul 5 rasanya tak kok bang. So itu hakiman tu sana tu kan. Kubahnya tu. Depan situ pak, lepas tu kubahnya tu. Ke depan masjid besi. Kan? Boleh parking kan sana tu kan, besi sana. Masa malam ni sini. Sini biasanya apa? Tapi ni tak ada. Rasanya cuti kot hari ni. Kalau dia nak guna. Kacamata optometris. Oh itu secret resepi. Situ. Oh sebelah sananya pak ni. Parking tak ada lah tu. Ni tak apa parkingnya ni. Bas. Hello bas. Sabar. Sabar. Dalam ni ada lagi ni. Banyak lagi tu. Banyak lagi sini pak. Belah belakang sana. Sini depan ini ada lagi lah. Ke sana lagi ha. Jauh lah lagi ni belakang. Jalan tu kosong. Situ pun kosong pak. Ke sana. Masuk sini. Tu masuk dari mana? Ni keluar. Ini keluar. Oh iya dia keluar ni. Ni keluar masuk sana. Pusing balik. Pusing balik lah. Pusing balik. Okay. Kita nak cari parking dulu ya. Jadi kita tutup dulu. Ni orang ni parking di sini pak. Jauh sini. Jadi kita tutup dulu sampai sini. Nanti baru kita pergi berjalan ke sana. Terima kasih dah ikut. Assalamualaikum. Masuk ke sana. Ni keluar.